Okey, jadi hari ini kita bersama dengan Pak Toto. Kita akan berbicara tentang dua perkataan basic dalam bahasa Jawa. Perkataan saya ataupun aku dalam bahasa Jawa. Yang pertama adalah inyong dan yang kedua adalah Aku. apa beza inyong dengan aku? Yes, ingatan. Arti inyong sama aku tuh sebetulnya sama. Inyong tuh memang dari daerah Cilacap, Ngapak, bahasa Ngapak. Jadi biasanya orang di Malaysia ingat inyong tu adalah bahasa yang lebih halus. Inyong dan ak sama sahaja standard dia, cuma digunakan di negeri yang berbeza. Okay, alright. Biasanya orang yang menggunakan perkataan inyong ni datangnya daripada belah-belah Kelab, belah-belah Banting. Dia akan menggunakan perkataan inyong. Datuk nenek dia dulu datang dari wilayah Ngapak. Salah satu wilayah Ngapak tu adalah Kebumen, Banyumas, Cilacap. Selain daripada wilayah Banyumas ini yang datang ke Malaysia, kebanyakannya menggunakan perkataan aku. Matur sembah nun kepanggih malih benjing.